Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum saya cerita lebih lanjut tentang diri saya, apa kata kita dengar dulu satu pantun pembuka. Burung terbang tinggi di awan, hinggap sekejap di dahan jati. Assalamualaikum teman-teman, jom kenal siapa diri ini. Nama penuh Don Panggilan Mesra. Nama penuh saya Muhammad Faiz Hakimi bin Muhammad Fazli, namun rakan-rakan lebih mesra memanggil saya Faiz. Dan saya berumur 21 tahun. Setiap manusia mempunyai hobi masing-masing. Hobi saya ialah bermain bola tampar. Saya juga mewakili Kolej Vocasional Taiping dalam sukan bola tampar. Melalui pengalaman ini, saya menjadi lebih berdisiplin dan berkeyakinan. Asal atau tempat tinggal. Saya berasal dari Serdang, Kedah. Untuk pengetahuan, Serdang ialah sebuah pekan yang kecil yang terletak di negeri Kedah. Walaupun tidak besar, Serdang mempunyai kemudahan asas yang lengkap dan mempunyai tasik yang cantik. Tasik ini menjadi tempat tumpuan ramai untuk bersenam dan bersantai pada waktu petang. Program yang diambil di UniMap. Sebelum saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaysia Perlis, UniMap, saya belajar di Kolej Vocasional Taiping, Perak, dalam bidang teknologi elektronik. Di UniMap, saya mengikuti program teknologi automasi elektronik industri, di mana program ini memberi tumpuan kepada golongan antara kejuruteraan elektronik dan sistem automasi industri moden. Cita-cita atau impian masa depan. Cita-cita saya ialah menjadi jurutera automasi yang berkemahiran tinggi. Saya memilih bidang ini kerana saya sangat berminat dengan teknologi dan sistem yang berfungsi secara automatik. Saya juga berusaha untuk meningkatkan teknik bagi mengendalikan sistem automasi ini. Menariknya UniMap. Bagi saya, apa yang menarik tentang UniMap ialah fokusnya terhadap pembelajaran berasaskan amali, lebih jelas iaitu hands-on. Selain itu, suasana kampus yang selesa. Untuk pengetahuan, saya menginap di Bumita. Keadaannya sangat selesa dan kemudahan yang lengkap seperti dobi, kafe dan sebagainya. Bagi pandangan saya, pensyarah yang sentiasa membantu pelajar memahami suatu tajuk yang diajar. Perkongsian tambahan. Sedikit tentang diri saya. Semasa di KV Taiping, saya pernah menyertai pertandingan robotik sumo robot peringkat kebangsaan di KV Kulim. Dan juga pertandingan inovasi peringkat Kolej Vocasional di Taiping Mall. Pengalaman ini sangat berharga kerana saya dapat mengasah kemahiran berfikir secara kreatif dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi. Cabaran yang anda jangka semasa di UniMap. Cabaran yang saya jangka semasa belajar di UniMap ialah mengimbangi antara teori dan latihan teknikal yang memerlukan ketelitian tinggi. Namun saya yakin dengan semangat dan sokongan daripada rakan-rakan dan pensyarah, semua cabaran ini boleh diatasi dengan baik. Perkara yang ingin disumbangkan kepada UniMap. Jika diberi peluang, saya ingin menyumbang kepada universiti dengan mencipta idea inovatif dalam bidang automasi yang dapat meningkatkan kecekapan di kampus. Contohnya, saya bercadang untuk membangun sistem automatik seperti lampu dan kipas pintar yang berfungsi berdasarkan sensor pergerakan supaya penggunaan tenaga dapat dijimatkan. Projek seperti ini bukan sahaja membantu universiti mengurangkan kos elektrik, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi automasi boleh digunakan untuk mewujudkan kampus yang lebih moden. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan menutup dengan satu rangkap pantun. Cahaya ilmu menerangi hati, panduan hidup sepanjang hari. Mengejar impian dengan sepenuh hati, di UniMap kami terus berdiri. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.